PTISMP 2025-2030. Pada hari ini saya bersama Akak Fatin sebagai pengusaha keropok ikan saja. Bolehkah Akak cerita tentang perniagaan ini, termasuk nama perniagaan dan jenis perniagaan dan tahun mula beroperasi? Assalamualaikum. Saya Fatin, wakil pada bos kami lah. Saya dapat. So untuk permulaan kedai ini beroperasi kecil-kecil daripada rumah. Founder dia adalah seorang guru. Lepas aku pencen. Berkibat di sekolah banyak. Memang terliput. Beliau seorang guru pencen. Beliau start bermula di rumah secara kecil-kecilan. Dalam 2-3 tahun lah macam 2014 sampai. Lepas tu grow sikit-sikit dan mula buka kedai di sebelah sana pada tahun 2018. Saya kecil-kecil lah, tak terlalu besar. Dan kita start kat sini pada tahun 2021. Sekarang lebih kurang 10 tahun lah. 11 hampir 12 tahun kalau ikut pada bawah-bawah lah. So kat sini kita punya produk utama adalah keropok saja, keropok korek dan keropok rebus. Kenapa keropok korek saja? Sebab kita punya main adalah keropok yang memang berasaskan ikan. Kalau korang tengok banyak je kat sini keropok ikan, tapi yang kita punya memang kita lebihkan di sini. Memang kedai sama ada tepung sagu dan betul. Jadi nama yang kita buat tu sesuai lah dengan produk yang kita bawa. Apakah faktor yang mendorong Akak memulakan perniagaan ini? Sebalik cerita lah penubuhan syarikat ni yang akan turun kedai ni. Kita punya owner atau founder tu merupakan seorang guru kan. So dalam pertengahan, dalam beberapa tahun sebelum pension tu, itu adalah side income lah. Side income sebab ada beberapa faktor lah. So daripada side income, demand bertambah lah. Demand cukup sangat bertambah mungkin sebab kita punya produk yang unik. So daripada kat situ, bila beliau melihat demand semakin meningkat dan perlukan penambahan production, so kat situ lah beliau mula kembangkan perniagaan beliau.